nanti dah sampai. Para tetamu yang dihormati, sila duduk. Kami dihormati sekalian, kami merasa gembira ada di dalam penerbangan pada hari ini. Berharap kita akan berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana memilih penerbangan Air Asia ke destinasi anda dan selamat datang ke Labuan Bajo. Tengah tunggu taksi dan kita dah keluarkan set-set duit dekat ATM. Ada charge RM50,000 pakai kad Wise. Meninggal. Ya Allah. Meninggal kita bercici benda. Ini Elnipa. Ada signboard. Ada signboardnya. Mana tingkap Oh memang tak ada tingkap. Okay guys, ni bilik kita untuk 2 malam. Piu 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 piu. Kunci tak diambil Dah nak turun dah. Mana ikut ni? Ni tak berhenti. Memang konten kau bau. Memang bau. Tengok sini ada. Tak ada pun. Okay. So bilik dia basic je. Ada katil 2 single. Ada tingkap tu. Ni pintu. Meja tak ada TV. Mungkin dulu ada TV tapi dia dah buka kot. Macam tu tak? Okay lah. So ada cermin. Ada dibar. Ada wardrobe. So tandas dia begini. Jamban ni memang dengar letup-letup kan. Okay. Tada, shower. Okay. Dah on dah tadi. Baju warna merah, pink. Okay guys, sekarang kita nak sewa motor. So daripada pukul 5 sampai 11 70 ribu 70. Okay. 75. Oh, 75,000. Kalau di Malaysia di mana berapa? RM8. Dalam 20,000. Bensinnya 3 cukup ke 3 bar? Entah. Alah isi je. 3 bar cukup. Kalau mau ditambah bensinnya macam mana sendiri? Minyak apa? Penama. Pertamina. Pertamina. Pom bensin juga bisa di pom bensin. Di mana? Kita tahu Ilora. Acet. Lagi jalan-jalan guys. Kena gunakan kau punya phone tu. Oh, BNI. Ada KFC. Oh, dia KFC. CFC. Oh, ni lah tahun dia kau nampak macam sesaat. Mantap bro. Kita bersama supir Nurazin.
Sekarang kita dekat Pantai Pede. Nampak tak kapal-kapal ni? Tu. Yang tu lah nanti. Esok kita orang akan naik kapal ni untuk trip one day. So kita tunggu sunset. Cantik weh. Cantik tak? Cantik banget. Weh, lawa weh. Ha. Sekejap akan ambil gambar. Start. Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft with a Okay. Kita nak dinner dekat Le Bajo Flores. Sini korang memang kena datang sebab memang cantik. Walk in. Ya, berdua. Okay, katanya kalau yang di sini ada di sana, kita ada 3 pilihan restorannya. Mana yang satu ke? Hujung tu ke? Tepi tu tak? Ha. Oh, ini? Ya. Okay. Tengok tu view dia. Cantik kan? Boleh boleh. Okay. Okay. Adakah kakak bisa nanti order 2 restoran ini sekaligus? Okay. Okay, so ni menu dia. Okay, so kita ambil ada 3 jenis restoran tadi cakap. Kita ambil yang western ke arah Asia. Western Asia. Western Asia. Satu lagi western apa? Arah Japanese Satu lagi Japanese, satu lagi Western healthy. Okay, kan 3 restoran dia cakap tadi kan. Satu Japanese, yang 2 Western Asia, 3 Western healthy food. So kita orang ambil yang Asia Sebab kita orang tak healthy. sebab dia tak makan healthy food. So I follow je. Okay, menu dia okay lah. Harga RM75,000, baru RM12. Tapi memang copet lah habis sejuta. Macam marah. Macam korang pun ada. Weh, ada wood fire. Aduh. Pizza. Dia ada burger, pizza, wood fire. Ada seafood, ada juga yang chicken paella. Ini best seller juga. Ini pakai nasi, tapi nasinya dimasak memang dengan ayamnya sama sayurannya juga. Oh, gitu. Lalu ada yang strip loin juga, yang stick. Saya nak fish ni lah, fish plate. Yang fish plate? Fish plate-nya satu ya kak. Lepas tu watermelon juice. Okay. Kita mau coba yang karpasio satu untuk starternya. Apalah 2 lah fish plate. Fish plate-nya 2. Pening-pening kan? Minumannya Sky juice. Honeydew juice. Honeydew juice. So kita ambil fish grill. Ada apa ni? Ada kentang, ada tomato, salad dan ikan. Oh, ada sausage juga lah. Wow, macam tu. Gitu.
tengah shopping dekat Indomaret sebab esok kita nak selling, so kita nak bawa jajan sikit. Sebab nanti masa selling tak ada minimarket ke apa, dia tak ada minimarket lah. Okay, ni harga dia guys. Kita nak cari roti. Jom. Tak ada roti? Ini saya punya supir. Kamu lagi cari apa? Coklat sedap. Beng-beng. Ya ke sedap? Cari lain yang sedap. Okay, jom.